Dalam mall, ia bukan sekadar bergerak dari satu kedai ke kedai lain, tetapi satu perjalanan kecil yang penuh keterujaan. Dalam rumah pula, ia boleh bertukar menjadi laluan jelajah dari bilik ke ruang tamu, seolah-olah setiap sudut ada cerita baru untuk diterokai. Persamaan paling ketara antara stroller dan ride-on, Charni ialah fungsi asasnya, memudahkan mobiliti dan memberi ruang bergerak yang selesa. Bezanya cuma pada tahap penglibatan. Stroller lebih pasif, manakala ride-on car beri peluang untuk si kecil pegang steering dan mula rasa pengalaman mengawal pergerakan sendiri. Bila perlu, gunakan handle untuk tolak sepenuhnya. Bila suasana santai, biarkan si kecil tolak perlahan dengan kaki. Peralihan ini terasa natural, seolah-olah satu fasa perkembangan yang berlaku dengan santai. Tempat duduk yang lebar, dengan sandaran belakang memberi keselesaan sepanjang penggunaan.